Syukur banyak-banyak kita kepada Allah. Kita cuma nak kena maintain aja apa yang Tuhan dah bagi ni. Jaga elok-elok. Pasal apa? Pokok pun kalau kita tanam, kita tak boleh baja, kita tak gembok, pokok tu sama ada mampu ataupun kalau dia hidup pun dia hidup tak sihat. Macam itulah dengan kita, dengan iman kita ni. Kalau kita tak rajin juhih, kalau kita tak rajin duk tambah baja, kalau kita tak pergi duk gembong tanah dia, pokok ni sama ada dia rencat, dia terbantut, dia tak keluar buah, macam-macam boleh jadi. Maka Islam yang Allah bagi kat kita, iman yang Allah bagi kat kita, kena duk rajin gembong dia. Gembong macam mana tuan-tuan? Ni, mai duduk dalam masjid, paling-paling tak ada yang i'tikaf dah dapat pahala. Nak cantik lagi, ada satu dua ayat Quran yang boleh duk usik hati kecil kita. Nak cantik lagi, ada hadis-hadis Nabi yang boleh tambah iman dan menambah ilmu yang ada pada diri kita. Ada sikit jadi banyak, iman yang nipis jadi tebal. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dalam sebuah hadis riwayat pada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata hari akhirat esok hangpa jangan terkejut. Akan ada di antara drama hari akhirat esok satu orang lelaki al-azimus samin, steady, nampak badan dulu orang kata sendok, lah dia kata sadu. Al-azim besar, samin berisi. Hari akhirat esok dia ditampilkan untuk dihisap amalan dia. Tengok appearance dia, tengok dia punya penampilan dia tu, tengok nampak steady. Nampak dia ni orang steady, dia ni nampak ada duit, nampak dia ada ilmu, nampak steady. Nabi kata apabila nak ditimbang amalan dia, rupa-rupanya di sisi Allah timbangan amal baik dia tak lebih daripada sayap nyamuk. Nampak dia ni al-azim as-samin, nampak steady, nampak mai tu, nampak kemat. Timbang-timbang amalan tak ada apa, sama setimbangan dengan sayap nyamuk dia, tak ada apa. Nabi kata bacalah ayat Quran ni, surah Al-Kahfi ayat 105. Tuhan kata fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna. Kami tidak akan bagi apa-apa pertimbangan pahala kepada mereka ni. Tuhan kata ada di kalangan manusia yang duk hidup atas dunia ni, yang di hari akhirat esok tak ada apa, walaupun nampak steady, nampak hebat, zahirnya nampak hebat. Bila pipi hari pertimbangan amalan yang sebenar esok ni, Tuhan kata sampai kami tak boleh nak consider apa pun kebaikan yang dia buat. Tak ada benda yang boleh consider. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, na'udzubillahi min zalik. Minta kita jangan masuk dalam kumpulan ini yang nampak macam hebat tapi zero.